Hai semua, anda sekarang berada di Istana Budaya untuk mengikuti latihan rehearsal konsert teatrikal Suara Kita. Bersama dengan Budi sekarang ini adalah pengarah tersohor, siapa yang tak kenal dengan Erma Fatimah. Ceritakan sedikit tentang lamaran Awi untuk konsert teatrikal Suara Kita di mana sebagai pengarah dan juga penulis skrip ya. Sebenarnya bila Awi tawar pada Emma, dia kata hanya clipping-clipping daripada filem. So Emma buat ni pasal kawan lah. Diorang tu semua kawan-kawan seperjuangan tahun 90-an. So saya rasa benda ni tidak begitu sukar kerana dia mengambil clipping-clipping daripada filem yang dah sedia ada. Maknanya kita pilih scene-scene tertentu. Maknanya kerja usaha yang saya harus lakukan hanyalah memilih adegan-adegan yang kita nak paparkan, adegan-adegan yang kita rasakan masih dekat dengan penonton. Yang itu kita combinekan menjadikan dia sepertinya sebuah cerita. Tapi sebenarnya bukan cerita. Apabila mengambil beberapa filem untuk disatukan sebagai satu cerita, mungkin ada satu kecelaruan, mungkin penonton sendiri tak faham mana klimaksnya, mana mungkin di situ ada satu cabaran bagi Emma. Di situ cabarannya adalah itulah yang macam kita kata sesebuah cerita tu harus ada konflik, harus ada penyelesaian. Di sini tidak ada penyelesaian, tidak ada konflik itu. Maknanya setiap filem tu ada konfliknya dan saya percaya penonton akan ingat kerana lagu-lagu yang dinyanyikan adalah daripada filem tu juga yang bersesuaian dengan adegan tu. Dia ada konflik dan memang kebetulan Tragedi Oktober adalah sebuah filem yang menyelesaikan semua permasalahan itu. Dan sebagai seorang penulis skrip dan juga pengarah, pastinya Emma Fatimah sendiri tahu apa penonton ni nak tengok sangat. Pastinya babak-babak romantik antara Awi dan Era. So macam mana peranan sebagai seorang pengarah mencungkil kembali, orang kata yalah nak pertemukan Era dengan Awi satu hal, mungkin nak menyatukan kembali Era dengan Awi dalam satu pentas sebagai seorang pengarah. Sebab 21 tahun mereka terpisah. Maknanya mereka berkenalan dah 21 tahun. Lepas tu berpisah dan jumpa balik. Masih ada malu-malu, masih tak gemuruh lah. Memang susah sangat. Sangat susah untuk buat scene intimate, scene-scene yang berbentuk romantik. Tak seperti apa yang pernah mereka lakukan dalam filem-filem sebelum ni. Jadi ada kesukaran itu. Ditambah pula lagi dengan kejadian yang berlaku baru-baru ni apabila Era berpisah, bercerai. Menjadi persoalan pula apabila dia di dalam edah dan dia berpegangan dengan Awi. Itu jadi hal pula. Jadi kita terpaksa improvise balik kita punya yang kita dah buat itu. Sebab kita tak tahu yang dia nak bercerai masa tengah teater ni. Kita dah buat blocking, dah rehearsal semua. Tapi benda tu diubah balik supaya tak menjadi bahan kata dan umpatan orang kan. Bermaksudnya di sini tak ada sentuhan, kontak antara Awi dengan Era macam mana? Ada sentuhan tetapi tidak berlebihan. Kita sentuh pula Ziana Zain, Awi dengan Era macam mana semasa latihan? Ziana biasa ada ting-tong sikit kan. Dan dia are good friend. 3 orang senang untuk dikawal. 3 manusia yang berbeza perangainya. Tetapi mereka faham tujuan mereka bersama dalam teater dan theatrical musical ni. Jadi mereka work hard for that lah. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah untuk menjaga 3 diva. Sebelum berlangsungnya konsert, apa harapan untuk penonton-penonton di luar sana? Harapan saya adalah dia amat mudah untuk meletakkan diri kita di satu tahap yang tinggi. Tetapi tidak begitu mudah untuk seseorang itu mempertahankan credibility ataupun bintangnya di atas itu. Tapi mereka berjaya mempertahankannya sehingga sekarang selama almost 30 tahun di dalam industri ini. Dan bagi saya mereka adalah bintang. Penontonlah yang menyebabkan mereka menjadi bintang sehingga ke hari ini. Jadi datanglah tonton. Mungkin bintang ini bintang yang terakhir anda tonton. Maka sebagai tanda penghargaan datanglah tengok. Sekian dulu Temu Bual Budi bersama dengan pengarah, penulis skrip untuk konsert teatrikal Suara Kita. Ada masa lagi untuk membeli tiket. Layari www.tickettoyou.biz dan juga boleh datang sendiri di Istana Budaya. Sekian dulu Temu Bual Budi bersama dengan Emma Fatimah. Terima kasih kerana sudi menonton YouTube channel budi.com.